Hello, hai, Assalamualaikum. Welcome to podcast Sembang Aswara. Saya Azizul, host anda untuk episod ketiga kali ini. Topik yang akan dibincangkan adalah melakar kejayaan perjalanan anak seni Aswara. Bersama saya untuk episod kali ini bukan calon-calon orang ni. Bukan calon-calon orang ni kat sebelah saya ni. Daripada dia mula-mula masuk Aswara, dia dah habis untuk pengajian pertama. Sekarang ni dia lanjutkan pengajian yang seterusnya untuk bergelar seorang pelajar yang memegang ijazah sarjana muda dengan kepujian. Okey, beliau merupakan salah seorang pelajar di Aswara dalam program pengajian ijazah sarjana muda dengan kepujian di Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara. Okey, saudara Muhammad Al-Syafiq ataupun mudah dikenali iaitu Syafiq Dharma. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya juga. Okey, baiklah. Tak boleh panjang ni. Kan ada yang ni kan. Faham tu? Okay. So, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang Syafiq untuk episod ketiga podcast Sembang Aswara kali ini. Jadi untuk terlebih dahulu boleh Syafiq perkenalkan diri dan ceritakan serba sedikit latar belakang Syafiq lah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Al-Syafiq bin Muhammad Azman, atau dikenali sebagai Syafiq Dharma. Bapa saya Dharma Harun Al-Rashid. Walaupun nama saya Muhammad Azman belakang tu, nama glamour dia Dharma Harun Rashid. Adalah cerita dia tu, macam mana dia dapat nama tu. Cerita latar belakang saya ni sebenarnya adalah daripada orang industri. Saya bukannya macam yang ramai tahu ada kisah viral dulu ingatkan saya ni tak pernah bekerja dalam industri. Saya sebenarnya orang industri. First film saya terbit adalah nama dia Adik Baju Returns. Memang saya terbit sendiri. Yang tu ayah saya guide saya saja. Filem tu tayang 2012. Lepas tu saya ada terbit. Yang tu saya direct dan terbit juga, iaitu program TV di Al-Hijrah. Nama dia Dekor Ibadah. Saya pengarah 17 episod. Series tu dapat sambutan antara rating tertinggi dekat TV Al-Hijrah pada tahun 2022. Rating sebanyak 2.3 juta penonton, tak silap tu. Jadi bila saya masuk Aswara ni, bukanlah saya kata saya ni macam tidak tahu apa, saya dah tahu banyak dalam industri. Dan juga tapi saya lebih banyak dikenali sebagai pelakon. Ramai orang daripada 2012 macam tu saya dah dapat banyak orang berlakon. Jadi saya ada beberapa filem international pun saya dah berlakon. Filem Castle Tour, itu filem Indonesia. Dan juga saya masa sama juga saya buat modeling, dan juga of course lah program TV Gerak Khas saya pernah berlakon. Jadi banyaklah, dan saya dah terlibat dalam industri sebelum saya masuk Aswara ni. Sebab tu saya cakap ni hot stuff ni. Tak adalah hot. Okey, jadi tadi Syafiq ada bagi tahu yang Adik Manja Return di bawah pengarahan Syafiq sendiri. Bukan, itu ayah saya pengarah. Yang Dekor Ibadah tu adalah bawah arahan saya. Itu yang terbarulah 2021 start shooting. Habis 2022 baru tayang. Yang ayah saya ialah Adik Manja tu, dia pengarah. Tapi saya kat situ saya belajar dah jadi macam mana producer, kerja sebagai executive producer juga. Sejak umur berapa tahun yang Syafiq dah berjinak dalam industri? Okey. Adakah bila Syafiq sedar yang yelah bila dah meningkat remaja, dewasa, lepas tu ada tayangan-tayangan filem daripada ayah sendiri kan? So mungkin Syafiq boleh kongsikan dekat penonton kita sejak seawal umur berapa yang Syafiq mula berkecimpung berjinak dalam industri. Okey. Dia lebih kepada bikin filem ke, lakonan ke macam mana? Okey, dia sebenarnya sejujurnya bapa saya ni dia antara pelakon yang dikatakan sangat-sangat terkenal pada era dia, iaitu era 80-an. Kalau kita tengok list of hero Melaya adalah Piramli dulu, lepas tu Jin Samsudin, lepas tu Helame, arwah Helame, semua arwah, dan ayah saya yang jadi nombor 4. Dan sekarang dia lah yang masih hidup lagi. Jadi sudah tentulah membesar tu di kalangan environment artis dan juga set. Jadi nak kata kalau berkecimpung secara tak profesional, saya terlibat set ni daripada sangat-sangat kecil. Even waktu kakak saya lahir dulu, saya lahir, ada je artis datang rumah. Dan juga of course lah kita pergi kat set. Jadi kalau berjinak daripada saya rasa sangat-sangat kecil. Saya pun tak ingat umur saya berapa. Kecil mana tu? Umur 4 tahun macam tu, saya dah bawa pergi set 3 tahun dan saya pun dah tak ingat dah. Jadi jadi saya dah biasa tengok
time tu kita tak pakai kamera-kamera DSLR. Kebanyakan dia beta ataupun pakai kamera yang kalau filem lah. Jadi kat situ saya boleh katakan dah mula macam set ni best. Saya dah biasa pasal bagi saya itu satu dunia baru. Diorang create dunia ciptaan. Jadi kat situ saya dah mula minat. Tapi beza dia adalah ayah saya tak bagi saya berlakon daripada kecil. Mesti ada sebab. Yes, dia kata kerana social life sebagai seorang pelakon is sangat-sangat mencabar dan berdugaan besar. Okay, jadi ayah saya kata, Syafiq jangan jadi pelakon dah besar. Awak jadi, mak saya nak saya jadi doktor. Tapi saya takut darah. Pula. Jadi saya terus macam, okay, saya belajar pandai nak jadi doktor lah. Konon ambil biologi semua. Tapi bila dah habis belajar, kat situlah yang mulanya ayah saya nampak saya ni boleh ke arah pengurusan produksi. Time tu saya terus terang cakap saya gemuk, pasal muka jerawat. Jadi orang saya pun tak kata saya boleh pelakon. Time sekolah pun kalau ada watak berlakon teater, saya akan dapat watak yang orang kata sultan ke apa yang belakang-belakang lah. Tak akan dapat watak lead. Pasal saya gemuk. Pelakon ekstra lah. Lepas tu kulit saya terbakar dulu, kita kawat kan. Lepas tu bila dah masuk umur 20-an, kita tak berjemur, saya dah mula start diet, semua jaga. Time tu lah saya dapat first tawaran berlakon saya. Time tu saya tengah beli makanan kucing. Orang nampak saya panggil, sini awak. Dia tak kenal pun saya siapa. Dia tak tahu saya ni artis ke apa, tak tahu, anak artis tak tahu. Panggil, tolong berlakon. Saya punya ni, saya kata, mana tahu aku ni anak pelakon apa? Tak, dia tak tahu. Saya bawa balik rumah, saya tunjuk skrip kat ayah saya. Ya, dapat tawaran berlakon. Itu watak lead. Mungkin aura anak seni tu ada masa dia beli makanan kucing. Saya rambut serambai saya tu kan. Jadi dia kata, okay, saya tunjuk ayah. Time tu lah ayah saya mula tahu yang anak aku ni sebenarnya boleh jadi pelakon juga. Yeah, alright. Okay, baiklah Syafiq. Apa perkembangan terbaru Syafiq sebagai seorang pelajar dan anak seni? Okay, kalau sebagai pelajar, saya baru nak masuk semester kedua untuk degree. Saya belajar di Fakulti Penulisan Kreatif dan juga Filem. Ambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Filem dan Televisyen. Sekarang ni saya baru tahun pertama. Jadi selesai semester pertama. Setahun dia ada 2 sem. So semester pertama saya baru selesai, sekarang semester kedua lah. Semester pertama tu Alhamdulillah pointer saya dalam 3.84 macam tu. Jadi saya dapat anugerah dekan lah untuk yang 3.84. Semua Alhamdulillah. Okay, tapi saya tak boleh kata kejayaan saya seorang ni saya beritahu awal. Saya banyak kawan-kawan saya tolong. Antara dia nama dia Syahid, Aril, Yingsin. Yang mana ni semua antara kawan-kawan yang sentiasa diorang ni pengkritik saya yang khas. Memang diorang saya tak kisah pengkritik lah macam ni supaya I want to know what is yang salah. Ini antara yang Hazwan Azman itu antara yang kalau apa-apa assignment diorang akan tolong saya, make sure saya dapat tu, saya tak boleh lupa lah. So saya kata kredit bukan saya seorang. Ya, itu pengalaman Syafiq sebagai tapi kalau kejayaan seni tadi kejayaan seni yang terbaru, saya rasa ramai tahu juga. Saya antara watak utama dalam video klip M-Nasi, iaitu Nuri Terbang Malam. Dan juga yang paling latest yang akan keluar ni adalah dekat Mediacorp Singapore. Cerita tajuk dia Kapal Haji. Itu saya shooting last year, hujung bulan 12 macam tu. Dia akan tayang Raya Haji ni. Itu TV Singapore je, Malaysia itu dah habis syuting lah tu. Dah habis lah. Dia tayang Raya Haji ni. Okey, di kesempatan ini saya juga nak ucapkanlah tahniah kepada Syafiq selaku penerima anugerah graduan terbaik bagi program pengajian asasi seni kreatif pada tahun lepas. Okey, terima kasih. Jadi boleh tak ceritakan apa rahsia kejayaan Syafiq untuk balancekan antara pelajaran dan kerjaya seni? Secara jujurnya saya nak cakap, saya pun tak rasa saya layak untuk di-interview kat sini untuk episod 3. Saya rasa macam episod 3 tu terlalu besar untuk saya. Saya ni sangat-sangat kedil sebenarnya. Nak bagi rahsia tu lagilah saya rasa macam ramai lagi yang pandai daripada saya. Yang boleh saya katakan adalah cara saya bahagilah untuk panduan mana pelajar yang kat sini tengok ke kan. Pertama sekali, kita ni sebenarnya kena tahu apa beza quality time. Kalau kita tahu quality time, macam saya sini, saya masih bekerja tau, korang nak tahu. Saya bekerja sebagai barista dekat stall-stall tepi jalan. Okay, cerita dia sebenarnya asal-asal stall tu dia ada kafe. Kedai tu ada kafe, nama dia MOJ Cafe. Lepas tu baru diorang ni macam nak cut cost. Jadi diorang buka macam
stall tepi jalan ni lagi laku. Jadi diorang masih bagi panggil saya sebagai barista dan saya setia dengan syarikat kedai kopi saya ni. Jadi setiap ada masa free, contoh macam hari Minggu, saya akan kerja, ataupun macam hari yang macam biasa weekday macam ni, kita kalau kelas pagi, petang saya pergi kerja. Sampai malam macam tu. Kalau besok ada kelas pagi ke, cubalah adapt. Baju air, Yes, panas, dia hujan panas malam dekat luar lah. Tapi selalunya memang panas lah. Dan juga orang tanya kat situ lah, yang orang akan tanya, macam mana kau buat assignment ni, kan? Pasal Alhamdulillah, satu perangai saya dengan pesyarah, saya tak pernah pesyarah tengok saya kat pintu belakang. Saya tak pernah datang lambat. Dan juga saya assignment paling awal, nombor 1 saya akan hantar. Kenapa saya buat macam tu? Kerana itulah saya nak tunjuk kat pesyarah saya, komitmen saya. Saya boleh buat, jadi pelajar lain can do it lah. Duduk depan dalam kelas, Paling awal datang paling awal, dan keluar paling lewat. Saya assignment keluar on time. On time. Dan paling banyak tanya dalam kelas pun selalu saya. Banyak bertanya lah. Kenapa betul, saya keluar lambat tu pun sebenarnya pasal saya suka bertanya. Saya nak make sure saya faham betul-betul sampai tak ada benda yang saya tak faham. Jadi kawan-kawan saya boleh rujuk saya apa-apa. Yelah, mana bertanya sesat jalan lah. Ya, itu antara formula dah lah kalau nak tanya. Kiranya Syafiq bahagikan masa belajar. Lepas tu kalau kerja. Tapi kalau macam yang Syafiq tadi bagi tahu, meniaga dekat stall waktu malam tu agaknya sampai selewat mana tu? 3 pagi. Kadang-kadang pun 4 pagi. Lepas tu nak commit dengan besok tu ada kelas pagi pula. Itu saya sekarang saya terpaksa battle bos saya lah. Kalau terlalu pagi kelas macam 8 pagi macam tu, saya terpaksa cakap yang bos, esok saya 8 pagi jadi malam ni saya tak boleh kerja. Tapi mostly saya kena kerja disebabkan pertama sekali saya dah senior barista. Namanya barista yang dia buat bunga-bunga tu. Saya dah boleh buat dah benda tu. Jadi apa dah kacau Rosetta. Saya Rosetta tau. Siapa yang tahulah. Okay. Dan juga mostly orang tanya, macam mana kau buat assignment ni? Bila kau buat? Sebenarnya itu saya kata kena faham apa tu quality time. Quality time tu apa? Takkan all the time 24 jam tu customer je datang nah kopi kan. Tak. Ada je masa kosong kan. Buatlah assignment. Dan saya cuba buat assignment tu semobile yang boleh. Contohnya pakai phone lah. Kita dah siap-siap sikit tulis kat word tu. Kat phone kan ada words kan. Buat siap-siap. Jadi tu pasal saya boleh siap. So saya kata macam saya selalu tanya kawan-kawan saya lah, kalau I can do it while I'm working, kenapa kau tak buat? Tapi saya faham ada yang setengah ni lebih susah pada saya. Saya faham. Cuma yang mana yang lebih senang pada saya tu, saya akan persoalkan dia. Dia committed. Yes. Maybe that's the word lah, committed. Okay, baiklah Syafiq. Adik manja. Okay. Sikit punya gila. Ya. Lukisan berlumur darah. Orang kampung otak kimia. Syukur 21. Adik manja return. Okay. Ini adalah antara filem-filem yang pernah dibintangi oleh ayah Syafiq sendiri. Jadi soalan saya, di mana beliau begitu dikenali sebagai di mana beliau begitu dikenali sebagai pelakon pada era kegemilangan dia, Dharma Harun Ar-Rashid. Adakah Syafiq juga bercita-cita untuk meneruskan legasi seni seperti ayah Syafiq? Okay. Sebenarnya nak kata saya tak teruskan, sekarang saya tengah buat benda tu lah. Dan juga salah satu sebab saya sambung belajar di Aswara adalah kerana saya nak belajar cara yang betul berseni supaya legasi bapa saya tu saya dapat sambung. Itu yang membezakan saya dengan secertain pengkarya. Okey, setengah pengkarya mereka hanya tahu berdasarkan pengalaman. Saya dah ada juga pengalaman, dia pun ada pengalaman, tapi saya nak tahu apa yang proper way. Contoh macam kita belajar komposisi kamera ataupun macam mana kita nak lukis mengikut komposisi. Okey, kalau setengah orang yang mana berdasarkan pengalaman dia ikut rasa, tapi dia tak tahu apa tu sebenarnya dia buat. Asymmetrical balance ataupun leading line dia tak faham. Diagonal lines. Bila kita belajar teori, kita tahu ini sebenarnya yang cara betul. Jadi sebenarnya saya nak membuat karya tu lebih baik. Saya pernah pengarah, saya pernah penerbit. Tapi saya tak tahu apa yang ini apa benda maksud dia. Sorry, interrupt. Maksudnya macam sebelum ni Syafiq pernah roll camera, maksudnya bikin filem kan. Tapi sebelum ni tak tahu macam mana improper way. Bila dah belajar dekat Aswara ni, kiranya Syafiq macam ni ke? Begitu ke perasaan? Okay, dia bila kita belajar berteori dan juga belajar berdasarkan ikut rasa, dia different. Pertama sekali kalau ikut rasa, hari tu kalau kita bad mood, dia dah jadi rasa lain.
Tapi kalau kita ada teori, kita tahu ini teori dia apa, ini apa yang kita letak ni, kamera ni yang leading line dia apa, ini apa composition dia. Kita dah tahu teori, semua pattern kita jadi konsisten. Kita macam ni kita buat visual design, macam mana kita buat kalau audio kita faham, audio ni apa dia sebenarnya yang kita tengah buat, poly apa kita buat, ADR kat mana kita patut masuk. Benda-benda ni dipanggil kita professionalism. Itu yang kurang dengan kita punya industri sekarang. Kita dah tahu, pengalaman dah ada, tak nak jadikan benda tu satu teori, jadi dia jadi tak professional. Tapi bila kita belajar, macam dekat Aswara ni saya beritahu satu benda ramai tak tahu. Ramai pensyarah-pensyarah kita kat sini adalah orang industri. Dia bukannya kebanyakan ahli akademi yang tak tahu apa. Diorang daripada industri, diorang masuk sini dan diorang dah belajar teori juga. Jadi kita dengan diorang ni, kita tuntut ilmu untuk improve. Lain pensyarah, lain teori. Jadi kita ni adalah satu asimilasi, gabungan ilmu-ilmu yang mana untuk kita jadikan satu karya kita sendiri, identiti kita berdasarkan teori. Itu beza dia. Alright. Okay, soalan seterusnya Syafiq. Apa cabaran yang Syafiq hadapi sepanjang pengajian di Aswara? Mungkin Syafiq boleh ceritakan sikit cabaran dia. Okay. Sebab macam Syafiq cakap tadi, nak kena komit dengan kerja. Lepas tu deadline untuk hantar assignment. Okay. Itulah salah satu cabaran dia sepanjang berada di Aswara. Mungkin Syafiq boleh kongsikan daripada awal kemasukan Syafiq di Aswara, daripada proses asasi seni kreatif, lepas tu nak habiskan 3 semester dalam 1 tahun, kena belajar semua benda. Okay. Dari segi asasnya, lepas tu baru dapat kelayakan untuk sambung ke degree pula. Apa boleh Syafiq ceritakan? Baiklah, sebenarnya kalau nak tanya saya deadline, kalau kita sebut pasal deadline, pensyarah Aswara ni, diorang ni bukannya menyusahkan kita dengan deadline yang terlalu cepat. Tak. Okay, mereka pun pernah jadi pelajar. Mereka tak pernah bagi deadline yang merepek. Kita ni yang student ni kena tahu peka dengan deadline. Kalau dah tahu deadline tu dah dekat, buatlah awal. Okay, dan jangan pula bila kita ni kat Aswara kita banyak group assignment. Orang kata jangan jadi biawak hidup dalam group assignment. Tolong kawan yang buat sendiri punya kerja, everything will be okay. Yang masalah tu yang diorang kata cabaran tu ialah bila ada dysfunctional member dalam group. Jadi sebenarnya tu lah saya cakap, pensyarah pun tak bodoh dia nak bagi deadline cepat-cepat, tak. Dia dah bagi dah ikut rasional. Cuma kalau tanya cabaran hidup saya personally, yang mana ramai pernah baca artikel tentang hidup saya, ramai tahu yang saya ada masalah kewangan yang besar, itu adalah yang antara cabaran saya lah. Tapi saya counter balik, saya kerja. Dan juga masa yang sama juga, saya amat-amat berjimat. Contoh macam mana hari-hari saya pastikan bajet saya makan dalam RM10 cukup. Namanya saya tahu, makan banyak ni cukup, janji berisi perut dah. RM10 kan? Satu hari RM10? Boleh. Dan juga kadang-kadang ada kala untuk cover breakfast, lunch, dinner. Boleh. Kalau kerja dia ada bagi meal tak? Ada. Tapi of course saya akan cuba jimatkan makanan saya separate dulu. Terus saya kering. Kadang-kadang saya datang Aswara pun saya tak makan. Saya dah biasa. Dan juga itulah bagus juga kan. Jadi cekung sikit badan kan. Senang saya nak buat performance. Saya punya level jimat tu kira dahsyat agak lah. Ramai orang macam macam ni kau buat ni. Tapi of course lah itu masalah duit, dan juga mana saya tengah nak cuba hadapi, dan juga banyak saya dibantu oleh pensyarah ketika asasi itu terutama sekali Dr. Edina. Antara yang banyak dia tak bagi kewangan, tapi ada kala kadang-kadang dia panggil saya belanja saya makan. Saya macam terharunya kan, ada kat orang yang concern tentang perut saya. Ada kawan saya seorang pun nama dia Yi Chen, pernah juga belanja saya makan. Saya macam kawan baik saya Syahid pun belanja saya makan. Tu saya antara macam saya macam it's not macam kawan lah, itu dah saya macam family ni. Orang concern buat saya. Tapi cabaran mula-mula saya masuk ada. Waktu saya masuk asasi tu, classmate saya semua baru habis sekolah. Betul, lepasan SPM. Lepasan SPM, lepasan STPM. Kebanyakan diorang ni bukan daripada macam yang dah biasa kerja. Adalah yang biasa kerja. Jadi kita ni bila dah biasa kerja, kita punya cara layan lain. You do whatever I want. If you are my boss, you are my boss. Kalau kau ketua aku, kau ketua aku. Kalau aku ketua, follow my instruction. But diorang ni tak biasa. Dan juga ketika macam kita ada performance,
untuk orang yang macam kita yang dah dewasa, setakat pegang sikit tak apa. Diorang pegang sikit lah ni. Pasal diorang masih baru, diorang tak tahu. Mungkin benda ni mungkinlah sebab penonton kan mungkin penerimaan diorang terhadap sentuhan, lepas tu penerimaan diorang untuk lepasan sekolah tiba-tiba kena dalam dia benda betul begini saya kan. kata, kita pun bukannya sentuh macam level-level macam dah terlalu bahaya. Tak. Dia macam okey, ni berlapik ni pegang macam ni tau ni. Dia macam mana aku nak cakap ni? Pasal bila kita teater, okey, terutama Cik Adika dia memang kata you cannot hug, kau tak boleh pegang skin. Tapi pegang sini, setengah diorang tak boleh langsung. Pasal diorang terlalu macam dia tak biasa. Tapi bila saya masuk degree different. Jangan kecam ini pandangan. Tak. Pandangan. Even saya dulu cakap bukan saya nak cover line tu, tak. Aswara dia tak ada pegang-pegang tangan macam ni. Untuk kita pegang sini berlapik, diorang tak biasa. Even pergaulan yang macam dah waktu saya masuk kelas dulu kan, perempuan duduk satu tempat, lelaki duduk satu tempat. Saya macam dia kena ada bukan percampuran duduk macam rapat-rapat je, tak. Even duduk belajar pun macam tak ada macam tu. Kita kat industri, even normal life pun tak salah bercampur. Pergi wayang boleh pula kau bercampur kan. Cuma satu benda lagi, walaupun saya dikatakan macam pelik, macam mana saya nak adapt. Kat situlah kawan saya tadi, Ying Sin, antara yang tolong saya, antara kawan baik perempuan pertama saya yang berani approach saya, dan juga macam buat saya rasa macam ada kawan. Lepas tu baru datang kawan saya Syahid, Aril, Awan ni semua, yang mana diorang ni macam saya kata macam ni cara nak deal dengan diorang. Dan diorang pun ada nasihat saya macam ni, dan diorang ni macam ni, you hear them, try buat diorang punya idea. Saya kata macam ni cara dia, macam ni cara dia. Dan baru saya boleh adapt sampai sekarang. Dan juga bila kita dah masuk degree, diorang ni semua banyak dah biasa bergaul. Jadi mereka tak rasa awkward lah. Jadi saya dah hilang lah benda awkward ni. Alhamdulillah sekarang saya dah boleh adapt well lah. Macam mana kehidupan sebagai seorang orang industri. Masuk jadi pelajar tu saya dah boleh dah. Jumpa pensyarah pun saya dah pandai-pandai panggil sir. Dulu saya tak kerti macam saya nak panggil sir, panggil abang dah kan. Kita terbaik. Okey, baiklah. Okey, seterusnya pada pendapat Syafiq sendirilah, apa yang membuatkan Aswara ni istimewa berbanding dengan institusi pengajian yang lain kat luar sana? Pertama-tama sekali, ramai tak tahu kat luar sana, Aswara ni adalah kerajaan. Dia under kerajaan punya universiti. Ramai tak tahu. Dan ini adalah universiti bukan college. Ramai tak tahu status kita adalah universiti. Pasal kita ada DCA, iaitu doctorate. Boleh dapat doktor lah. Saya cakap kau belajar sini. Dan juga tak tahu ni ada, saya ramai tanya orang luar kata ni swasta ni, Aswara ni swasta. Siapa kata? Kita di bawah MOTEC, iaitu Kementerian Pelancongan. Jadi kita macam mana kalau kita ni bawah government ni, kita ada sikit dimanjakan. Macam event government kita akan dapat, kena bagi. Kalau ada competition kita pun dapat. Dan kelebihan kita tak berebut dengan IPT lain yang mana bawah kerajaan. Jadi kalau kita datang Aswara ni, barang-barang banyak, cantik dan baru. Pasal kita bajet besar. Dan juga kita ni anak seorang je. Kalau macam PTA tu semua, terpaksa bapak dia ramai kan. Bapak dia seorang, anak ramai. Kita ni direct. So kalau ada event kat JKKN ke apa, kita dapat. Betul. Dan juga salah satu benda yang saya boleh kata best menyebabkan saya stick dengan Aswara, even kalau masa PhD saya nak stick sini, ialah pensyarah kita banyak orang luar yang dah ada pengalaman masuk. Aswara mampu hire orang luar yang mahal-mahal tu. Antara dia Hafiz Rashid, pengarah terkenal tu, yang buat video klip ni Fly. Yes. Dia antara pensyarah asasi tau. Dan pensyarah pembuat DOP film. Sebelum tu Asasi panggil sebagai penceramah jemputan. Yes, betul. Yang bengkel improvis apa? Itu dipanggil, sekejap saya dah lupa nama bengkel. Tak ingat lah nama bengkel tu. Shot. Take a shot. Saya lupa dah. Tak ingat. Tapi dia dipanggil untuk jadi penceramah jemputan bagi program tu lah. Yes. Dan kemudian bengkel-bengkel kepada pelajar asasi. Bila kelebihan dia, bila kita dapat circle, even kat filem sendiri Izzat Amir antara pensyarah yang terkenal, even Cik Faisal antara yang audio system, audio man lah, dia tu dah kira master engineer lah untuk sound, pun seorang yang sangat-sangat terkenal. Jadi mereka ni ada circle mereka kat luar juga. If you are good here, you show your good attitude, mereka panggil kita kat luar. Saya dah ingat dah bengkel apa.
Shoot like a pro. Shoot like a pro. Yes. Shoot like a pro. Banyak pun Bika. Tak tahu kita lupa kan. Bulan 12. Ada masa tu. time tu. Masa tu awak SEM 2. Ya. Dan juga kalau ramai tahu, bila kita ada circle luar ni, kita sebagai pelajar ni, bila kita tunjuk good attitude, tu pasal yang mana ada kat sini, show your good attitude supaya pensyarah-pensyarah ni boleh panggil kita next time untuk job. Tu kelebihan lah saya boleh kata. So baiklah, apa harapan Syafiq selepas tamat pengajian di Aswara? Okay. Saya antara things yang saya nak buat ialah saya nak sambung sampai saya dapat doktrin saya lah. Saya nak jadi doktor. Dan juga of course dia dah ada target. Dan juga of course target saya macam dulu saya dekat asasi saya dapat 4 flat 2 kali. 2 kali. Sebelum tu siapa yang dapat? Sebelum tu siapa dapat dekat asasi? Okey. Ramai tak tahu kakak dia sini kan. Saya ada kakak. Okey, kakak saya Siti Qurratu Aini, Siti Dharma nama dia. Dia sebelum saya best student asasi dia dulu. Sekarang lepas tu tahun lepas saya pegang. Tapi time yang kelebihan saya ada 2 lah. Pertama saya tak ada B, langsung semua A. Saya punya transkrip saya cantik lah. Lepas tu saya ada 4 flat 2. Jadi sekarang degree harapan saya nak ada 4 flat dan juga saya complete nak semua A. InsyaAllah. Dan menangnya anugerah rektor. Saya cakap awal saya nak try. Anugerah emas rektor. Yes, saya nak target tu. Okey, baiklah. Mungkin ada kata-kata sikit kepada mereka yang dekat luar sana yang berminat untuk menyambung pengajian di Aswara. Okey. Saya rasa benda tu dah repeat yang tadi tu, tapi sebab tu saya ulang balik. Ramai sini kena tahu Aswara adalah di bawah kerajaan. Fee kita pun tak mahal kat sini. Dia tak adalah sampai berpuluh-puluh ribu. Jadi anda boleh check dekat website, tak adalah mahal mana. Dan juga kalau nak tahu, sini orang yang kan kerajaan mesti barang lama lah, nanti kamera lama. Tapi Yurat Aswara sekarang ni pelajar ada kemudahan untuk mohon PK. Itu tu ramai tak tahu tu. Dah lah murah. Dapat pula pinjaman PK. Lepas tu kita ni benda kerajaan, pergi mana beasiswa, yayasan, semua dengar kerajaan dia bagi. Senang sangat dapat. Saya pun antara yang salah satu orang yang taja Baitumal pun boleh bagi. Jadi kalau anda rasa macam tapi sini belajar menari kot, Aswara ni belajar tradisional kot. Ramai tak tahu filem sini ada, teater tu belajar berlakon tau. Tari ada, muzik ada, apa yang tak ada tu. Seni halus, animasi pun ada Namanya kalau nak belajar, kan kita sekarang animasi antara yang tengah meningkat naik kat Malaysia ni. Betul. Pun boleh belajar. Dan juga circle tu yang penting. Pensyarah kebanyakan yang kat luar dah establish. Jadi dia boleh tarik kita masuk sama. Itu kelebihan belajar kat Aswara. Betul, di Aswara ada 7 fakulti, 3 pusat. 3 pusat 3 pusat. Bukan pusat. Tahu. Pusat pengajian. Pusat pengajian asasi. Okey, baiklah Syafiq. Sebenarnya kedatangan Syawal ni kan. Mungkin Syafiq boleh ceritakan pengalaman menyambut Syawal pada tahun ni macam mana. Okey, saya ni tak ada kampung sebenarnya. Saya tak ada kampung. Belah bapak saya, nenek semua dah meninggal. Belah mak saya dengan mak saya pun dah arwah dah. Jadi tahun ni saya boleh kata antara yang tahun raya saya buat assignment. Jadi pagi raya saya semayang raya semua. Lepas tu kakak saya kata, "Dek, akak ada assignment, kita kena interview." Dia ada etnik, program etnik. Jadi dia kena cari bangsa-bangsa lain. Tentu kan raya pertama kan Bangla banyak. Jadi saya naik LRT, saya jumpa Bangla ke apa pun, saya kata boleh tak tolong time tu kan. Dekat KL je, dekat kampung. Jadi kat situlah saya ada masa untuk interview, tolong akak saya. Jadi kalau macam saya masuk kat dalam kawasan tu, saya hilang. Sebab sama. Saya pun rasa sama-sama kita dua-dua lah jadi tu. Tapi tak baik kita isi pula Tapi mereka ada masa untuk bercuti. Mereka ada berhak. Diorang pun nak ada me time, healing. Healing. Stres kerja diorang sebenarnya. Dekat KCC tu kan. Holiday. Dekat mana-mana pun. Raya tahun ni saya balik Muar. Biasa mana-mana public holiday pun memang penuh lah. Tahu songkok tinggi Muar lah tu. Saya tak sesuai pakai songkok yang rendah. Saya rasa macam muka saya bulat. Tapi sekarang muka awak dah panjang ni. Ni panjang. Saya dah biasa songkok tinggi. Okey, faham. Okey, lain orang, lain cita rasa. Okey. Jadi ini soalan yang terakhir lah. Okey. Sebenarnya lepas ni kita ada game. Ada game. Mesti kena ada Okey. game. Ada masa lagi ni. Saya ada kelas ni. Apakah perkara yang dirindui oleh Syafiq sendiri setiap kali menjelang Syawal? Okey. Sebenarnya arwah mak saya dah meninggal dekat 21 tahun.
Jadi Masa tu umur 16. umur saya tu 14. Saya balik pun tak. So saya rindu dia. Saya boleh cakap, bukan saya tak rindu bapak saya, tapi it would be nice to have my mom, my dad, my sister. Jadi kalau macam pagi raya tu kan, biasa kalau macam family saya lah, pagi raya tu pergi sembahyang raya, lepas tu balik bermaafan, lepas tu ada juadah raya. Adakah sama sambutan untuk Syafiq sendiri? Sebenarnya bila kita short of family member ni, terus sekali buat, dia ada sikit macam you feel empty. So kalau tanya saya rindu, Of course lah. saya tak ada, sampai saya tak ada cakap sekarang. Kalau saya cakap dia ambil pegang dah jadi drama bersama Jangan. Ni makeup artist. makeup artist saya tadi mana? Mata dia dah berair ni. Nanti tisu. Okey, kita tak apa. Okey. Saya faham. Okey. Kehilangan tu menyakitkan. Sayang dia betul. merindui seseorang tu. Okey. Okey, baiklah Syafiq, sebelum kita closing kita ada game. Game ni teka lagu. Okey. Janganlah sedih dah. Relax Okey. Tak, saya kena nyanyi. Saya okey. Boleh. Okey, boleh. Twist emotion. Boleh. Nama game ni teka lagu raya. Teka lagu raya. Aku kena nyanyi. Okey lah, untuk Syafiq lah, episod ketiga ni khas tau, sebab ni sambutan Hari Raya Aidilfitri ni special. Kita shooting time raya ni sebenarnya ni. Special tu sebab kita berbusana Hari Raya. Episod 1, episod 2 tak ada. We are special here. Okey, ini lagu yang pertama lah. Ini kalau suara tak sedap tak apa kan? Tak apa kan? Saya peka muzik ni sebenarnya. Okey. Jadi ini lagu yang selalu kita dengar lah dekat corong-corong radio, dekat semua media platform, media sosial semua ada lah ni. Biasanya lah sebab dia tipikal lagu raya. Tapi saya nak tanya juga, saya nak nyanyi juga sebab saya kena nyanyi. Nyanyilah. Okey. Okey. Kita ada inside joke Alright. Lagu dia berbunyi Selamat Aidilfitri. Bukan Hari Raya ke? Saudara serta saudari, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Okey, apa tajuk lagu ni? Tak, dia sebenarnya salah lirik tu. Selamat Hari Raya. Tadi Aidilfitri sebut. Ini tak tahu ni rangkap ke berapa. Dia macam Selamat Hari Raya kepada saudara. Tadi sebut Aidilfitri. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Tu betul. Tapi ni ada rangkap lain. Di masa Ini je. Ni lagu apa tajuk lagu dia? ada nyanyian Sinowati Salomam, Selamat Hari Raya. Betul. Dia ingat penyanyi. Mestilah saya pun ingat sebenarnya. Tapi dia terlalu senang. Okey, bagi susah lah. Okey, lagu ni famous tahun lepas. Oh, tahun lepas? Dia tahun lepas. Dia lagu-lagu baru juga ni. Okey, lagu dia ni. Harum semerbak bunga melati, jauh di mata, dekat di hati. Okey lah suara dia. Ketipak ketipung sayang. Tu tajuk tu. Baju raya dah beli sayang. Kalau sudah mari beraya. Apa tajuk lagu ni? Ketipak ketipung sayang. Salah. Ketipak ketipung kan? Salah. Ketipak ketipung raya. Oh, ketipak raya. Raya. Okey lah. Okay. Alright. Okay. Saya tak perfect. Okay, lagu ni famous tahun ni. Tapi aku takut aku nyanyi aku salah ni. Pensyarah yang buat dia punya tu pun ada Okay. Kalau dah tahun ni saya dah tahu dah. Satu je lagu raya yang popular tahun ni. Dah bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Adik abang lekas siap. Tolong bodoh. Kita sebenarnya kenal lah. Lengkap. Okey, mana lagi ni? Tak nak buat dia punya tu. Dia punya viral tak nak buat. Serumpun Mimi Fly. Ya, betul. Alright. Okey, ni last. Dia ada tadi
minta nyanyikan lagu ni untuk ni lah game kan ada 4. So saya pun macam boleh tak pilih 2? Saya cakap boleh je tapi ni nak habiskan lah ni lagu keempat. Okay, kalau Syafiq boleh teka lagu ni memang Syafiq legend lah. Okay, ni saya kena nyanyi betul-betul. Okay. 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 Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Okay, apa tajuk lagu ni? Suasana Hari Raya. Okay, oleh? Oh, yang tu saya tak ingat tapi saya tahu yang bahagian Anwar Zain tu saya tahu. Itu Anwar Zain. Anwar Zain aja. Okay. Suasana Hari Raya oleh Anwar dan Elina. Okay. Ada okay. Ni? Ada. Lepas ni ada ya. Lepas ni producer. Nanti naik share dia jadi lain. Dia jadi kreator lain. Kita sini ada inside joke kan. Okay. So, anda yang dekat luar sana untuk ikuti perkembangan terbaru kami di Aswara dari masa ke masa di platform. Semua platform ada kan? Pasal Aswara. Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ataupun YouTube. Boleh layari laman web rasmi Aswara www.aswara.edu.my. Betul? Okay, terima kasih Syafiq kerana sudi luangkan masa untuk sama-sama. podcast Sembang Aswara kita episod ketiga kali ni. So, kita jumpa di episod akan datang. Saya Azizul dan saya Syafiq Dharma. Aswara melangkah ke hadapan bersama tradisi. Assalamualaikum. Bye.